Apa yang bahaya sangat dengan benda Darwin ni? Kai, apa salahnya kita mencuba? Ha? Mana boleh? Awak jangan hasut dia buat benda yang tak baik. Tak baik tu dari segi apa? Maksudnya, awak berdua ni tak tahulah apa-apa pasal informasi Darwin. Jom tengok ni. Darwin terdiri daripada dadah, alkohol, rokok, vape, inhaler dan HIV. Darwin memberi banyak kesan negatif. Contohnya, mendatangkan penyakit berbahaya dan membawa maut. Jadi kawan-kawan, kita hendaklah mengelakkan diri daripada terjebak dengan Darwin. Amalkan gaya hidup sihat. Sentiasa peka dengan maklumat Darwin serta memperkukuhkan amalan agama dan moral. Oh, begitu. Faham. Banyak je kesan buruk jika kita mengambil bahan larangan. Terima kasih awak kerana mengingatkan saya.